Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Kali ni kita nak buat satu lagi video camping. Kali ni kita nak camping dekat-dekat je dengan kawasan rumah kami. Lebih kurang dalam 30 km daripada rumah kami, iaitu di kawasan Semenyih, campsite di Bamboo. Jom guys, saksikan vlog ringkas kami kali ni, khusus buat untuk anda semua. Terbaik? Wow. Oh, yes. Masak nasi satu kan. Okey tak? Dah tak? Dah okay, pelan. Saya ambil nasi kuah gulai dengan apa ni, pria goreng dengan ikan goreng belada. Lepas tu ambil sambal belacan sikit. Kita try rasa ni. Bismillah. Sambal belacannya memang pedas. Terangkat. Ikan sikit. Ikan sedap. Baik. Tengah hari dekat Minang, Sembilan Minang di Rimbo. Kita tengah hari kat sini dulu. Lepas tu baru kita gerak menuju ke di Bamboo campsite. Saya ambil daging Minang dan ada sedikit tempe goreng dengan ada ikan kering dan sedikit buah sayuran. Ambil sikit dengan punya sambal belacan. Sebentar. Guys, sedap. Cuma dia pedas sikit lah sebab ni adalah kedai makan pure Minang. Memang terbaik bang. Cuba makan guys. In 400 meters, turn right. Turn right, then turn left. Kawasan menghadap ke di Bamboo campsite ni, kita akan bertembung dengan kawasan off-road. Dia ada ski tu. Dia ada training apa punya. Sebelah kiri guys. Sini tak? Sini. Pulau Kancing. Ada kawasan macam tasik, tiba-tiba ada kawasan bukit buatan. Sini. Pulang. Santai-santai di sini. Kalau siapa-siapa nak giling-giling, nak memancing kat sini, macam kemah kecil. Dah tak joran, dapat Dia ada mancing. rumah bot ke guys tu? Kan? Ada rumah bot.
jalannya masuk dalam. Makanan. Ini bukan ni. Ini kontrol lain. Belum menipis tu. Oh, dia baru nak berjalan tu ni. Sikit je lagi, nampak guys. Kita sampai dia kita duduk dulu. Ni campsite nampak ada yang dia dah pasang dinding dulu. Tapi dia banyak pokok bambu juga. Air dia tenang-tenang je guys tu, nampak. Terus ada pasang kimau-kimau tu. Ni di Kelulu campsite, ada kontak nama sekejap bang. Ke depan lagi ni adalah menghadap ke kawasan di Bambu. Dan guys, alhamdulillah jalan memang dah berturap dah. Projek Jabatan Lingkar Tu nampak Selangor. ulang depan. Ha? Baby. Sekejap bang, sekejap bang. Patah balik, dia patah balik. Jom. Ni guys, ada ular depan ni guys. Panjang kan? Welcome campus di Bambu. Sini. Sini je dah. Tu dia ada letak kon kan. Okey kan? Ada kena runcit. Alhamdulillah guys, kita dah settle kita punya setup, kita punya kemah. Tiba hujan berlaku lepas tu. Barang kerukan kalau apa-apa berlaku kan. So kita get ready lah. Meja camping tu dengan dia punya set kerusi tu kita dah letak balik dalam kereta. Begitu juga dengan beg pakaian. Sebab jarak dia antara campsite kami dengan kereta dekat je guys. So insyaAllah lah dia kata apa, memberi kami confident lah kalau anything happen kita sempat lah untuk uninstall kita punya kemah dan kita terus bawa keluar ke depan lah. Saya sempat sembang dengan ada bayar tu, kita penjaga dekat area di Bambu campsite ni lah. Dia kata so far tak pernah lah berlaku na'udzubillah kan, benda yang pelik-pelik tu. Cuma kita get ready sajalah. Okay, belum plan nak masuk lagi, kita just healing sekejap lah dekat tepi sungai guys. Minum kelapa yang terbaik. Okay, so far ni keadaan sungai lah. Kat atas sana pun ada hujan juga, so kita just get ready lah. So far air masih lagi jernih lah, tapi arus dah a little bit laju. Just get ready saja. Dia tenang lah. Yang kedua, dia punya tapak dia bersih. Lagi air dia memang cantik lah. Air dia nampak laju tapi tak laju sangat sebab dia letak batu-batu, batu pasir dia pasir lembut. Tadi jumpa ikan kecil.
guys, dia dah paras lutut dah. Sangat sesuai untuk mandi lah, kerana dia batu ada tapi lebih pada pasir. Ok guys, memang terbaik. Dia letak dah dalam. Pasir dia lembut guys. Bila dekat ke tengah ni, sampai sini je level dia. So, member saya kata belah depan tu dah, dia dalam sikit, sesuai untuk mandi lah. Best guys, air dia sejuk. Terbaik boh. Best kan? Sejujurnya di bamboo campsite terbaik boh. Yeah. Di bamboo campsite Memang terbaik. terbaik boh. Terbaik. Nampak cuaca dah makin better. Kami nak naikkan balik lah kita punya flysheet. Okay, siapa okey? Okey dah. Okey. Dah. Pasal nak pula. Sini kita dah open sikit lah. Maksudnya kau masuk buka yang tepi tu, kita dah buka dah. So kita punya flysheet dah open sikit. So lagi kita nak masak lah. Dulu tu nak mandi, nak solat semua. Memang terbaik wah. Dinding repellent untuk halau nyamuk, haiwan yang sebab tu dengannya lah. Ya, satu kat belakang. Hati-hati lah. Hati-hati sebab dia ni. Satu kat belakang untuk safety lah. Kat sini. Tak satu. Okay, ni kita letak satu kat depan. Toilet menghadap ke kawasan B. Kat sini toilet dia lebih selesa sikit. B ni dia ada ni guys, ada sinki. Kalau korang dah lepas apa BBQ, makan-makan semua tu, pinggan-pinggan semua, kalau nak basuh, boleh basuh kat sini. 4 tandas. 1, 2, 3, 4. Air dia tu dah letak. Oh guys, lagi. Apa dia? Masih basah. Ha? Boleh tu. Guys, tengah berlaku kepala air. Okay guys, kita nak tengok, tanya dia punya CO macam mana. Tadi Alfa letak ada satu kaser sini, dah tak nampak dah. Air naik dah. Tapi dia punya CO kata tak perlu takut. Tapi tak apalah, buat kami beginner. So saya rasa kita nak pacak kita punya kemah ni sikit lah. Baru turun lah air ni. Guys, tengok guys, kepala air berlaku depan. Tadi tempat kami mandi kat sini lah. So dah tak nampak ni dah. Dah tak nampak batu-batu. So far sebab kami
kemah hari ni. Kemah kami dengan ada kemah depan tu je. So ada 2 kemah je ada. Dia kata tak perlu bimbang, tapi kami sebab kami first timer kan. So kami rasa kami nak pindah lokasi, mungkin daripada sini ke atas sikit lah. Yang penting safety first. Jom, jom. Korang punya kemah kat depan ni sebelah je dengan ada toilet. Ada 2 toilet kan. Ada ni guys, ada sinki. Kita hari ni tadi kita dah tapau daging pindang. Lepas tu dengan sambal belacan. So kita akan masak ayam yang kita dah porak kat rumah. Jadi ada daun. Tak boleh bagi mama daun. Okay, nasi dah nampak cantik dah. Kita boleh tukar dalam pinggan. Gesing memang minyak dah panas guys. Guys, ayam dah nampak cantik dia. Dia macam ala-ala ayam bakar lah nanti. Ini sosis sebab senang, tak payah potong. Masuk je. Masuk je dalam tu. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ini adalah hari kedua kami berada di Bamboo Campsite dekat Semenyih ini. Semalam ada berlaku kepala air. So, jom guys, ikut saya. Kita nak tengok keadaan sungai pada waktu pagi pada hari kedua ini. Jom, jom. Ada 3 kolam. Tepi ni dia buka je air tapi bukan untuk mandi ni. Yang kolam mandi yang tengah ni. Ini adalah kolam mandi. Tapi kami tak plan untuk mandi kat sini lah sebab walaupun ada air penuh semua ni, walaupun tak ada orang, tapi tengok dia punya kolam tu berlumut lah. So kami better datang sini plan mandi sungai je lah. Ni kosong. Mungkin diorang buat plan untuk kolam standby kot, saya pun tak tahu dah. Okay, jom kita turun ke bawah. Okay ni guys, ni signboard dia lah, di Bamboo Campsite. Pada campsite B ke campsite A kat atas. Nasib baiklah alhamdulillah sebab masa kami datang ni hanya 2 kampus je. Kami dengan ada satu lagi tu kampus ke situ ada satu keluarga. Okey, semalam sinilah tempat kami memula pacak kemah dekat campsite B1. So kita dah naik ke atas. Okay, jom kita tengok keadaan sungai dekat betul-betul kat kawasan, daripada ni lah pemandangan daripada kawasan B . Okay guys, kalau ikutkan kita boleh tengok air dah makin tenang dan juga warna air pun dah nampak clear. Semalam dia dah hujung-hujung kita mandi tu dah nak colour coklat dah. Lepas tu batu air dia dah aras tak nampak batu-batu ni. So ni dah cantik dah. Dia dah nampak batu macam dengan masa kita sampai kan. Baik mah. Jom turun tengok. Okay guys, kalau hari ni tengok memang air dia dah memang sangat-sangat crystal clear lah. Boleh nampak batu-batu yang ada dalam ni. Memang cantik lah. Mana tu naik pada mana tu? Rasa dia tutup ni. Sini asal sebab kita boleh nampak kan. Nampak ni ni. Rasa sini kan. Sini rasanya. Sebab kita tak berani tengok dekat Cuba bayangkan kalau sekarang ni paras yang normal kan. Tengok. Paras yang normal sini. So dia naik sampai sini kan. Sampai ni. So kalau ni untuk mama ni sampai sini lah mana? Yelah. Sebab semua batu ni tak nampak dah, tinggal batu hujung hujung tu. Batu besar ni. Itu je yang nampak.
Alhamdulillah tidur semalam okey. Cuma sebab kita kan duduk atas tu dia berbatu sikit. Jadi kita rasa lah batu dia. Mungkin sebab tu lah ramai suka duduk dekat bawah ni. Bawah ni dia pasir cantik sikit dan dia tak ada batu. Semalam ada batu tapi lena je. Kita punya repellent okey lah. Repellent okey. Baby pun tidur nyenyak terbaik bah. Okey baby, sekarang apa hasilnya kita tengok. Yes, jom. First, apa kita nak buka dulu? Okay. Let dulu. Let tali, tam, mami nak balik. Belum kan sini. Okay, first adalah apa ni? Seahorse. Seahorse. Nampak tak? Seahorse. Wah. The castle. Cakong. Wheel sudah berjaya dikeluarkan. Mari kita tengok. Wheel, castle dan juga seahorse. Okey guys, sekarang menunjukkan jam pukul 10 lebih. So boleh nampak matahari dari sana. Yang kawasan gelap ni dilindungi oleh daun-daun. Ni aliran matahari dia ke sana.